Okay guys, dalam video yang sebelum ni aku dah test ride Aveta di Max Speed Moto Gangsa Durian Tunggal Melaka. Test ride ni pada Jun 2026 dan video ni tayangkan pada Ogos 2026 lah, agak terlewat lah. So akan test banyak jenis motor daripada model Aveta ni, antaranya Nova 200, Nova 250, yang macam S-Max tu. Kemudian ada Aveta Vanguard 250. Jadi banyaklah aku test ride. Ni adalah Nova 200. Mendengar aku dah lama tak buat test ride ni, jadi agak kekok sikit lah. Yang ni pula adalah bukan. Yang ni adalah Aveta Vanguard 250. Yang ni sedap sikit motor dia. Alright, nanti aku akan tunjukkan lagi aku test ride beberapa lagi model dalam video yang seterusnya. Alright. Tak apa. Lagi kita try test atas dulu, try rasa dulu apa semua. Lagi tengok dia. Okey guys, aku nak test pula yang Aveta Nova 250. Ni betul-betul kembar, macam kembar S-Max ni. S-Max V2 depan, yang belakang V1. Ni siapa punya motor ni? Tak ada, memang test drive. Awak punya motor bukan? Betul. Okey. So kalau sebelum ni Kau dah cari tak kedai ni? Okey, kalau sebelum ni masa zaman-zaman Pok ni bawa motor X-Max, kali ni kita bawa pula motor Aveta yang merupakan kembar kepada S-Max tu. Okey, sudah kembar S-Max Aveta. Okey, Aveta Nova 250 Aveta Nova 250. Kali ni kita bawa pula Nova 250. Yang mana motor ni memang jauh beza lah dengan S-Max. Memang tak sama lah. S-Max dia punya keselesaan dia tu memang sangat berbeza compare dengan yang ini. Yang ini lebih, orang kata macam narrow sikit dia punya cockpit dia. Dia punya dashboard dia sempit sikit lah. Dan kata kedudukan yang masih lagi ergonomik, masih lagi selesa. Alright. Dan cuma beza dengan S-Max, yang ini dia pakai TFT 7 inci kalau S-Max dia pakai digital lah. Tu compare ataupun perbezaan dia. Alright. Okey, dari segi throttle compare dengan Vanguard, yang ni dia kurang responsif sikit. Kalau Vanguard 250 tadi dia memang agak responsif, memang sangat-sangat. Kalau kita pulas tu memang dia pergi je. Yang ni dia ada sikit macam delay sikit. Memang sangat berbeza antara motor Vanguard dengan yang ni. Walaupun engine dia lebih kurang sama, tapi tune dia mungkin berbeza sikit. Okey, so motor ni motor orang lah. Dia ada lain sikit lah. Dia punya appearance dia nampak macam lama, macam ada season lah. Okey, memang ada sikit beza dia. Okay. So apa yang kita boleh nampak kat sini, dia punya dashboard dia plastik biasa. Kemudian ada hitam yang macam hitam-hitam kilat dekat tengah ni. Alright. Kemudian ni aku tak tahu, ni dia pasang sendiri RCB kot. Bukan yang original lah. Of course lah, ni bukan original. Dia dah pasang sendiri dia punya apa kita panggil ni, brake lever ni, daripada brand apa tak pasti. Okey, ada pula. Okey, so Aveta 250 Nova, Aveta Nova 250 memang mirip seperti S-Max, tapi dia tak sama langsung dengan S-Max. Tapi kalau ikut dari segi keselesaan dia memang sama lah macam S-Max. Dia punya brake responsive dia pun macam ada kurang sikit. Mungkin motor ni dah motor lama kot. Ini secara luaran sahaja, secara appearance pertama ataupun pengalaman pertama kita memandu atau membawa motor Aveta Nova 250. Untuk perjalanan jauh, aku rasa dia punya position dia memang sangat relax dan best. Cuma seat position, seat dia ada macam keras sikit lah. Mungkin kalau perjalanan yang jauh dia akan mungkin ada penat sikit kot. Okey, dari segi suspension aku rasa
mungkin boleh upgrade sikit suspension yang lebih sedap compare dengan yang ini. Okay, alright. Okay, Avita Nova 250. Kalau compare ni dengan yang Vanguard ni, kalau aku tanya aku lebih pilih yang Vanguard lah, walaupun enjin dia sama, tapi dia punya tune dia berbeza sikit. Okay, so tengok enjin dia. Ni enjin typical enjin Peugeot lah. Kalau tengok enjin Vespa, cuma dia dah upgrade dari segi sistem cooling system ke apa ke, dia dah upgrade lah. Oh, patutlah dia dah tukar aftermarket RCB. Patut dia macam lain sikit. Okay, cuma dia punya belakang dia agak ada sikit macam menurun sikit lah compare dengan yang S-Max tu. Okay, so kita dah try tadi. Kita nak try yang Viper pula. Alright. Okay, kalau untuk tanya yang motor bawah 200 yang ada power, ada laju sikit, boleh try ambil Viper 180. Okay, dengan tanda harga 8,900. Dia bagi banyak benda, traction control, ABS semua, dengan lampu yang cerah, tangki minyak 10 liter. Cuma bahagian bawah je lah aku tak tengok lagi tadi. Bahagian bawah bahagian bawah seat dia besar mana. Tapi kalau ikutkan dah cukup memadai lah untuk motor yang 180 macam ni. Okey, yang ni dia besar sikit tu. Agak besar juga compare dengan Vanguard. Alright. So banyak feature lagi yang menarik pada motor ni. Antaranya ada segi handlebar yang boleh kita adjust ikut keselesaan kita, dan juga TFT screen. Tu antara kelebihan yang ada pada motor Viper 180 lah. Okay, tengok dia punya TFT screen dia sama macam Vanguard 250. Saiz yang sama, 7 inci. Dan touch screen juga exactly the same, sama macam Vanguard. Dan banyak kelebihan yang ada pada meter panel Viper ni. Dia boleh macam mirror dengan kita punya handphone juga. Jadi kalau kita ride, tak perlu lagi kita nak letak handphone sini untuk maneuver, ataupun nak guna Google Maps atau Google ataupun Waze lah. Cuma yang ni dia tak boleh lah nak gerakkan dia punya windshield dia. Alright, 2, 3 test 1, 2, 3. Okay guys, so kita test motor yang 1, 2, 3 yang keempat. Test motor yang keempat, Avita 180 Viper. Okay, Control kita padam dulu traction control dia. Traction control close, so abang dapat rasa power dia lagi. Tadi tengah on traction control. Oh, dia punya ni screen sama macam dengan tu kan? Sama. Jadi sama kan? 7 inci juga? Apa? 7 inci juga? 7 inci juga sama. Sama Kalau untuk guna untuk rasa power, traction control kena off. Yes, betul. Kalau kita nak lalu dekat jalan macam off-road, traction control kena on. On lah, sebab kita jalan licin. Ni paling mudah sebab dia boleh touch screen kan. Traction control switch. Okay, faham. Oh, paling mudah Kalau macam setengah motor kan, dia kena pilih sini mode. Ya, betul. Ini paling sedang lah. Touch screen lah. Terbaik lah bagi saya. Ni boleh tukar ni? Dia punya boleh. Dia juga tema. Ni ada. Okay. Wow, memang best lah. Yang macam apa nama kita pakai main tab kan, main handphone lah. Betul. Macam tadi Tema. Team. Ni ni team lah. Okay, kita try gelap lah. Lengkap lengkap serba-serbi je. 7 inci TFT screen, lengkap semua. Ini untuk Viper 180. 10 liter. Tangki minyak 10 liter. Yang ini Vanguard. Jadi minyak 13. 180 10 liter. Boleh pergi 300 200 lebih.
Sila 400 sampai yo. Betul kalau kita semua lengkap ni. Ada kelajuan, ada RPM, ada fuel gauge, temperature, trip, odo, ada tarik lagi. Tarik lagi weh. Okey, bersiap. Jom lah. Okey guys, so kita test motor Aveta Viper pula 180. Wow. Aveta Viper 180. Ya. So compare dengan yang Nova 200, yang ni dia pickup dia kurang sikit, tapi ada lah pickup tu, rasa lah. Pickup tu ada rasa, dia boleh pergi sikit. Okey. Oh, dia ada mengerang sikit. Bila mana kita cuba untuk mendaki tu, dia ada rasa macam struggle sikit. Okay, so overall motor ni dia ada tinggi sikit compare dengan Nova 200. Dia punya handling position atau handle position dia tu memang ada macam lebih relax, steady. And then dia punya jarak, dia punya dashboard dia dengan kita punya dada ni, dia ada sikit macam dekat sikit lah. Compare dengan yang tadi Nova 200 tu, ni much more macam lebih relax. Memang untuk touring lah ni, kau kata kan 180, motor skuter 180 yang touring, memang ini adalah antara pilihan dia. Oh, memang rasa dia punya speed dia. Alamak. Lagi bawa lagi. Okey, so kita bawa lagi melalui jaluan di belakang bangunan ni. Okey, dari segi sitting position, ni much more comfortable, lebih selesa dari sudut ergonomik, dari sudut keselesaan punggung kita. Memang ini boleh kata the best lah. Compare dengan Nova 200 tadi, yang ni much more relax. Tapi dia tak ada sistem idling system. Ada juga. Bila kita berhenti, dia mati. Bila kita pulas, dia ni akan start balik lah. Memang khas untuk penjimatan minyak. Okey, so kita tengok lebih dekat motor ni. Tadi aku tak ada pusing-pusing tengok motor ni. Ini saya lebih dekat Aveta Viper. Kalau tengok daripada sudut pandangan luar dia, memang ada sedikit keunikan motor ni. Sporty, CC 180, memang ada responsif dari segi throttle, dari segi pickup. Memang sangat-sangat mengujakan untuk 180 lah. Kalau compare dengan 200, of course lah 200 lebih laju lah. Tapi yang pickup dari segi ada macam torque yang lebih, Viper 180. Okey, engine dia pun sama juga, engine Peugeot, engine Vespa. Dia guna pakai salinan daripada engine yang sama, cuma dia upgrade dari segi banyak features lah pada Aveta Viper 180 ni. Okey, alright. Dengan tanda harga 8988 tak silap, dia dibagi banyak benda lah. Antaranya ABS single channel kat depan, kemudian lampu LED yang sangat terang. Kalau tengok daripada brochure dia, kita baca tu LED ni antara yang paling terang. Memang sangat-sangat bagus lah untuk pemanduan malam. Okey, so dari segi sudut sporty dia tu, memang sangat-sangat sporty, sangat-sangat seksi lah orang kata. Dan yang paling best sekali, dia dah datangkan dengan TFT screen 7 inci dengan banyak sangat features kat dalam tu. Memang show. Memang best. Semua serba-serbi lengkap kat dalam tu. Handlebar dia pun boleh kita ubah, pakai handlebar yang lebih orang kata sedap dipegang, untuk di apa ni, aftermarket sana kan, yang lebih banyak pilihan. Tangki 10 liter guys, tangki 10 liter boleh pergi 300 km kalau tersilap. Memang ni untuk 180, memang ada rasa pick up dia.
Baru sikit ni. Nanti kalau ada member yang dah beli motor ni, bolehlah renjan dekat highway. Tengok macam mana. Untuk touring CC150, motor ni memang disarankan beli untuk korang. Ya, ini adalah motor kedua yang aku rasa sedap selepas Vanguard tadi. Best lah. Memang best. Alright, so kita sekarang pukul apa? 5.28. Ada masa lagi. Ada masa lagi untuk test ride motor-motor yang lain. Alright. Memang best lah. Okay, kita sambung untuk next video pula.